Satu hari 3-4 masjid aku pergi menikmati Hari Raya Korban. Ini Masjid Bukit Jelutong Shah Alam antara paling banyak lembu. 4 buah lori. Jadi semalam kita solat Aidiladha dekat sini lah. Hari raya pertama biasanya orang luar semua balik kampung. Tapi aku rasa ni semua penduduk Shah Alam. Aku je tak balik kampung. So aku sempatlah interview lembu ni. Aku tanya apa perasaan sebelum nak disembelih kan. Dia relax je tengok kawan dia kena sembelih weh. So aku pula pergi dekat Masjid Negara. Dan aku tengok Masjid Negara ni diorang sembelih kambing. Hampir 12 ekor kambing dan biri-biri. Lembu mereka sembelih esok. Tapi dekat sini memang banyak warga asing yang mai. Biasalah kan masjid dekat tengah-tengah bandar kan. So kita pergi ke mini museum di mana dekat sini banyak sejarah dekat Masjid Negara ni. Kalau hampa main sini hampa boleh tengok tulisan dan bahasa orang dulu tau. Orang tak panggil masjid, orang panggil kar masjid. Dicemburui. Aku rasa orang KL pun banyak tak pernah masuk ni. Aku ni buat-buat macam aku ni pelancong. So aku jalan lah pergi ke Masjid Kampung Baru. Tapi sayangnya bila aku sampai dekat sini depa tutup sebab depa nak buat korban, depa tak mau bagi orang luar masuk. Jadi jemaah-jemaah yang main ni terpaksa lah duduk kat luar je lah kan, tengok daripada luar. Lepas tu aku jalan lah pergi Masjid Sultan Salahuddin. Hampa tengok punya ramai warga asing nak main ambil daging lembu. Ramai weh. Tu kalau aku masuk tu dengan aku nampak macam warga asing. Disebabkan terlalu panjang aku pun tak beratok lah. Aku pun bukan nak masuk daging pun. Cuba hampa teka dekat sini berapa ekor lembu dia tumbang. Sejarah lembu paling banyak dekat dalam Kuala Lumpur ni dekat masjid mana? Cuba komen kat bawah. Sadai.